Saya tak faham perkara itu. Mereka rakan selebriti hanya nak datang majlis perkahwinan dan eratkan silaturahim, namun ada pula hendak boikot. Begitu jawapan Fatah Amin ketika ditanya mengenai tindakan segelintir pihak yang didakwa mahu memboikot kawan-kawan artis yang menghadiri majlis perkahwinannya dengan Amira Othman bulan lalu. Fatah atau nama penuh Abdul Fattah Muhammad Amin, 35, rakan selebriti yang hadir mahu meraihkan dirinya dan isteri selain mengeratkan silaturahim. Apa yang saya boleh cakap, janganlah buat begitu. Sebab kita semua mahu hidup dengan tenang dan baik-baik sahaja. Jadi apa salahnya hendak hadir majlis kahwin? Bukannya dia sokong Israel? Kalau itu sokong Israel memang perlu boikot. Katanya ditemui pada majlis minum petang The Garden of Love Fatmira Anjuran Usnita TV di sini hari ini. Mengulas lanjut, Fatah yang mengakui secara peribadi tidak terkesan terbayang bagaimana perasaan rakan selebriti yang berdepan perkara itu. Saya tidak begitu terkesan sebab tidak berlaku kepada saya, tetapi mangsa boikot itu saya doakan supaya orang yang buat gerakan boikot itu diberi petunjuk dan hidayah untuk bertaubat, katanya. Sementara itu, Amira atau nama sebenarnya Nadia Amira Othman, 31, berkata apa yang dilalui adalah asam garam bergelar anak seni. Bagaimanapun jelas penyanyi lagu Hati-Hati itu dia hanya mahu menjalani hidup tenang bersama Fatah sebagai pasangan suami isteri. Saya dengan Fatah ni mahu hidup tenang. Semua ini adat jadi anak seni. Biasalah netizen ada macam-macam ragam. Tetapi tidak mengapa. Perkara sebegini sama ada orang suka atau tidak, kita tak boleh kawal. Isu ini terlalu kecil untuk kami ambil hati dan marah. Pada saya semua ada pilihan masing-masing, cuma tidak nampak atas dasar apa untuk diboikot. Namun saya tetap doakan mereka diberikan ketenangan dan tidak ada rasa sakit hati melihat orang lain gembira, katanya. Amira turut mendoakan individu yang memulakan gerakan boikot itu sentiasa dalam keadaan baik. Saya harap kalian semua baik-baik sahaja dan sokong sahaja mana-mana sekalipun. Kalau tengok orang pergi kenduri sedang gembira, doakan mudah-mudahan kita pun dapat kegembiraan itu. Kalau ada yang tak suka, kami doakan mudah-mudahan sukalah selepas ini, katanya. Baru ini laporan timbul gerakan memboikot beberapa selebriti wanita yang menjadi pembawa dulang sempena majlis pernikahan Fatah dan Amira pada 14 September lalu. Saya tak faham apa dia. Tak faham benda tu. Sebab yalah niat dia nak menghadiri majlis kahwin kan. Makan kan sama. Maksudnya mengeratkan silaturahim. Tiba-tiba ada sesetengah pihak pula nak boikot lah. Betul saya tak faham. Kami juga tak faham benda tu. Tapi tak aware ke benda tu? You aware lah benda tu? Saya dapat baca lah daripada media punya artikel semua lah. Tapi yang boleh saya cakapkan, janganlah kita buat benda tu. Bagi saya, hidup kita ni nak yang baik-baik saja, hidup kita ni nak tenang-tenang saja. Jadi, yalah, apa salahnya nak menghadiri majlis kahwin? Dapat boikot-boikot, bukan jadi support Israel. Support Israel, you boikot. Tapi kalau silap menghadiri majlis kahwin pun nak boikot, kami tak faham. Tapi kita doakan orang yang nak buat benda tu diberi hidayah atau hidayah berubah lah. Fakta terkesan tak bila isu terjadi dalam majlis serta majlis Fatah? Terkesan. Saya, sebab yang terjadi tu, yang terkesan tu bukan dekat saya, dekat orang yang nak diboikot tu. Jadi saya doakan supaya orang yang nak boikot itu berubah. Amira pula macam mana Amira? Jarang lagi ya. Jarang. Okay, saya berpendapat itulah jadi anak seni kan. Memang kita tak boleh tutup lah. Kita tak boleh stop. Memang akan ada orang suka, ada orang tak suka. Tapi untuk kami mengambil hati, kecil hati, marah, ini hanya akan membuat kita so itu adalah benda-benda kecil lah untuk kami terasa marah, mengambil hati.
bagi saya itu adalah pilihan masing-masing. Tapi masing-masing saya yakin setiap individu dia ada pilihan masing-masing kan. Jadi kalau dia nak memboikot tu, kami tidak nampak atas dasar apa dia ingin memboikot. Mungkin saya doakan mudah-mudahan dia diberikan ketenangan dan tidak ada merasa sakit bila melihat orang lain happy. Kita happy tengok orang lain happy, insyaAllah Allah bagi kita happy kan. Kalau kita tengok orang lain kita happy, kita sakit, kita nak boycott lah, end up kita akan hidup dengan tidak tenang. Saya harap kalian semua berbaik-baik sahaja, sokong sajalah mana-mana kan. Dan kalau tengok orang pergi kenduri ke, orang happy ke, kita doakan mudah-mudahan kita pun dapat happiness tu kan. So saya nampak rasa itu adat lah. Kadang-kadang biasalah kan, netizen ada macam-macam ragam kan. Kadang kita rasa kelakar pun ada sebab macam-macam. Tapi tak apalah, saya dan Fadhil rasa kita pun nak hidup tenang-tenang. Jika ada yang tak suka, kami doakan mudah-mudahan suka lah.